Vidas ni aku rasa ramai gila orang kenal dia. Lagi-lagi yang tengok cerita superhero, yelah member dah keluar macam-macam cerita lah kan. Batman, even yang aku takkan lupa lah cerita apa tu, cerita DC Suicide Squad kan. And macam-macam cerita lah, member ni memang famous. So agak huge thing lah untuk member ni dapat berlakon ataupun nak berlakon dalam cerita anime. Vivi kita dah nampak sebelum ni, and Vivi aku rasa aku tak perlu nak komen. Aku rasa aku dah cakap banyak kali pasal Vivi ni, and aku memang tak tertarik langsung lah. Actually kat sini kita boleh nampak a couple of skin swap. Perubahan kulit. Macam kalau ikutkan Mr. Tree ni dia gelap sikit. Dia tak ada gelap tapi macam kulit dia macam, yalah tak putih lah macam ni. Ni macam putih dah jadi macam lilin lah pula. Dah bertak tepung dah muka dia macam Ryan Bakery. MVV pun dia tukar jugalah, lagi lah tukar kan kulit dia. Miss Golden Week sama, and tapi okey lah sebab dia sepatutnya lagi budak lah, tapi muka macam ni aku okey. Mr. Five aku tak ada isu sangat lah, tapi kesian lah berlakon jadi Mr. Five ni. Kuasa kau tak boleh nak bangga. Kuasa kau aku tak tahu macam ni dia nak berlakon dalam cerita ni, nanti nak kena korek hidung sentiasa. Itu dia Robin Joseph Lawson-Mart. Kita dapat tengok kuasa dia, kita dapat pakaian dia on point. Robin aku takkan complain lah. Ni dah sampai dekat Little Garden kejap Aku sumpah aku memang excited gila dengan dia ni, Miss Golden Week ni, sebab aku rasa dalam banyak ahli baru dia kuasa dia antara kuasa yang menarik. Sebab dia tu bukan Devil Fruit, tu memang hypnotize punya kuasa. Aku suka tengok Luffy punya pakaian. Aku pernah buat artwork avatar dalam pakaian Luffy banyak kali kan. Dalam banyak kali pula macam-macam pakaian dia. So aku suka lah fashion yang diorang guna kat dalam live action.